Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta yatiyana yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kebajikan dan kebaikan, dalam rahmat dan keberkatan, dan dimudahkan perjalanan kehidupan, khususnya pada pengajian ilmu yang wajib kita ketahui, yang mudah-mudahan menjadi bekalan terbaik dalam perjalanan seorang hamba, insya-Allah. Di suara okey tak? InsyaAllah baik. Kita teruskan ulang kaji kita daripada kitab Safinatin Najah. Bak air habis dah kah? Bak air habis dah. Ada. Bak air dah habis dah kah? Ada yang ingat tak? Kah ada sambungan lagi yang kita belum bincang? Air mutanajis dah bincang lah. Mustakmalnya mutanajis dah bincang. Air kopi apa semua tu dia masuk dalam kategori air ni yang mukhalid. Tu kita dah bincang lah. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ni kita nak sambung balik bab air lah. Sambung lagi lah, bukan sambung balik. Sambung lagi insya-Allah. Air yang seterusnya dikategorikan sebagai air nak ni sebelum tu nak confirm balik. Air mustamal dah bincang lah. Saya lupa lah. Tadi tak sempat nak tengok. Dah aku rasanya pasal itu dah beritahu dah, mustamal ialah air yang telah diguna pakai untuk mengangkat hadas kan. Itu air mustamal. Dia faham kata menggunakan air untuk mengangkat hadas tu air mustamal. Rasanya dah bincang. Yang kita nak bincang ni mutan najis. Air mutan najis. Seterusnya kita nak bincang air mutan najis. Air mutan najis ni air yang bercampur dengan najis lah. Air yang sudah bercampur dengan najis. Sama ada najis itu kedatangan ataupun air yang mendatangi najis. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 qullah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila air yang bercampur, terkena ataupun bersama dengan najis, dipanggil air mutan najis. Air mutan najis. Mutan najis. Jadi, kalau air itu banyak, apabila terkena najis, dipastikan bahawa tiada berubah bau, rasa ataupun warna. Kalau air yang banyak, yang 2 qullah dan lebih, apabila terkena najis, jatuh najis pada dia, maka kalau tak berubah bau, rasa, warna dan air tersebut banyak, yang ni 2 qullah dan lebih, maka air itu kekal suci. Yang jadi mutan najis jika air itu sedikit, yang ni kurang daripada 2 qullah. Jadi walau tak berubah bau, rasa dan warna, air tersebut jadi mutan najis. Dia tak suci pada dirinya dan dia tak boleh menyucikan yang lain. Kalau air itu banyak, 2 qullah dan lebih, kalau jatuh najis pada air itu, kalau berubah bau, rasa dan warna, maka air itu juga mutan najis. Walau air itu banyak, disebabkan berubah bau, rasa, warna, maka dia kira mutan najis. Kalau tak berubah bau, rasa, warna tapi air itu sedikit, kurang daripada 2 qullah, juga dikira mutan najis. Jelas? Jelas? Okey, itu asas lah. Memang kita maklum dah, asas tu. Tak jadi isu dah. Tak jadi isu yang tu. Mudah. Kan? Okey.
Okey. Kemudian ada ketika walaupun ada yang nama dia najis, dia jatuh kepada air, tetapi air itu tidak berubah menjadi air mutanajis. Ada benda yang dia ni najis, tetapi bila dia mendatangi air, dengan syarat dia mendatangi air, bukan air mendatangi dia. Ada benda najis, secara umum tadi kita bagi tahu apa saja najis yang kalau bersama dengan air, bercampur dengan air, berada di air, kena dekat air, kalau dia tu dalam air yang sedikit, walau tak berubah bau, rasa, warna, maka air itu tetap mutanajis. Kalau air itu banyak tapi berubah bau, rasa, warna, maka dia juga mutanajis. Itu asasnya jelas dulu. Boleh dapat? Kali lagi saya ulang. Kalau air itu sedikit, kena je najis, walau tak berubah bau, rasa, warna, maka dia mutanajis. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau air itu banyak, kena najis, berubah bau, rasa, warna, walaupun air itu banyak, 2 kulah dan lebih. Bila berubah bau, rasa, warna, walaupun air banyak, juga dikira mutanajis. Kan? Ada keadaan yang apabila terkena najis, tetapi dia tidak menjadikan air itu mutanajis. Ada ketika yang asalnya benda tu najis, tapi kalau dia kena ke air, dia tak jadi najis pada air. Jadi air tu tak berubah jadi mutanajis. Walaupun air tu sedikit. Walaupun air tu sedikit. Kalau air tu banyak, tak jadi isu lah. Ni air tu sedikit, tapi kalau najis ni, dia kena dekat air, maka air ni boleh kekal mutlak. Dia tak jadi mutanajis. Ini yang kita nak bincang juga hari ni. Jelas tak? Boleh dapat tak? Point yang kita nak bagi tahu ni. Dalam banyak-banyak najis, ada pula jenis najis yang kalau dia jatuh ke air, dengan syarat mestilah najis tu yang pergi ke air. Najis yang mendatangi air. Benda najis ni yang mendatangi air. Tu. Bukan air yang pergi dekat dia. Jelas tak dulu? Ada keadaan benda najis apabila masuk pada air tidak menajiskan air, dengan syarat benda najis itu yang mendatangi
air atau bukan dimasukkan ke dalam air. Bukan dimasukkan. Maknanya benda najis tu yang masuk ke air. Walaupun air itu sedikit. Ingatlah bila kita bincang sedikit ni maknanya kurang 2 kulah. Dan dengan syarat tidak merubah sifat air. Boleh dapat? Ada keadaan benda najis. Kita kata tadi, secara umum asas dia, apa saja najis yang kalau terkena air, bersama dengan air, kalau air tu sedikit, walau tak merubah air, maka mutan najis. Pasal air tu sedikit. Ingatlah, bila sebut sedikit, banyak ni, tak mau ulang banyak-banyak kali dah. Bila sedikit ni kurang 2 kulah. Kalau banyak, 2 kulah dan lebih. Okay, kalau ada najis masuk ke air, kena ke air, bercampur dengan air, yang air tu kurang 2 kulah, walau tak berubah bau, rasa, warna, maka kekal, air tu jadi mutan najis. Nah, ada ketika air tu banyak, 2 kulah dan lebih lah. Walau dimasuki najis, tak berubah bau, rasa, warna, tak apalah. Kalau air tu banyak, 2 kulah, tapi air tu merubah bau, rasa, warna, maka dia mutan najis juga. Dia kata banyak ni, 2 kulah lebih, takkan jadi mutan najis. Kata kalau air banyak tak apa. Ya tak apa kalau tak merubah air. Tapi sekarang dah merubah bau, rasa, warna, jadi mutan najis. Nah, sedikit, air sedikit kena najis. Ni asas. Kena najis walau tak berubah sifat, maka mutan najis. Air banyak, jika kena najis dan tak berubah sifat, maka kekal mutlak. Jika berubah sifat, maka jadi mutan najis walau air banyak. Nampak lagi. Siap tolong tulis lagi. Mudah-mudahan ada manfaat lah menjadi saksi ni. Jelas tak cakap ni? Boleh? Boleh faham takkan ni asas dia? Boleh tak apa, lambat sikit lah kalau kita buat cara macam ni. Saya kena tulis, kan? Lalu kita kena ulang baca balik. Jadi lambat lah sikit. Harap-harap dia tak ada lah. Jemu pula. Mengaji tak boleh jemu. Kalau jemu tu ada masalah hati tu. Kena perang tu.
Kalau kita buat teruskan cara macam ni, dia akan jadi lambat sikit. Tapi insya-Allah lah mudah sikit faham. Walaupun kita dah pandai kan. Tapi kadang-kadang ada benda walaupun kita dah pandai, kita buat cara yang nampak macam lah apalah sampai macam ni, dia lambat lah nanti apa semua. Tapi kadang-kadang benda ni penting. Dia mungkin boleh membantu kita untuk lebih yakin kalau kita nak kongsi balik dengan kawan-kawan, kalau ditanya kepada kita, dengan anak-anak kita kan. Boleh dapat Jadi harap-harap tak cemuh lah, tak boring lah. Macam ni lambat sikit. Boleh? Okey, habis. Baik, habis InsyaAllah mudah-mudahan kita pelan-pelan sikit-sikit apa. Kemudian kita nak bincang pula. Air yang sedikit ni asasnya kalau kena najis, walau tak berubah sifat, warna, bau, rasa, dia jadi mutanajis. Kecuali jika didatangi. Ni penting, didatangi. Yang penting didatangi. Didatangi oleh najis. Bukan air tu mendatangi najis. Najis yang mendatangi air. Mana didatangi oleh najis. Maksudnya najis yang pergi atau masuk kepada air. Yang sedikit. Kemudian tidak merubah sifat air, maka kekal mutlak. Okey. Apa dia yang kecuali ni? Ni yang kita nak tahu. Maksudnya, kalau najis yang kita nak bincang kecuali ni, yang dimasuk dalam kategori kecuali ni, yang kalau dia datang kena ke air, dia tak jadi mutanajis air tu. Apa dia? Tak? Iaitulah bangkai yang tidak mengalir darah. Bangkai yang tidak mengalir darah. Maksud bangkai yang tidak mengalir darah ni apa dia? Yang kalau dibunuh atau dipotong semasa hidup, darahnya tidak mengalir.
Jelas tak? Contoh cicak, lipas, lipan. Lagi apa? Semut. Lagi apa? Sebut. Serangga-serangga ni lah. Serangga lagi. Termasuk lalat. Lagi. Bubul lagi. Kita tengok, kita bincang tengok. Kenal tak binatang yang tak mengalir darah ni? Tak mengalir darah ni maksudnya, contoh macam cicak ni kan. Kalau kita potong ekor dia, kita potong badan dia dua pun, dia tak meleleh darah tu keluar. Rama-rama. Bukan pandai? Lagi? Lagi? Belalang. Kutu beras. Bubuh lagi. Banyak lagi. Pepatung. Nak tengok. Kelkatu. Lagi? Tu semua masuk jenis serangga lah tu. Lipas. Ya, lipas ni kalau kita potong dia bukan darah dia mengalir. Lipas, lipan. Dia kalau kita belah dia, cuba kita potong dah. Lagi tangkap satu. Rumah banyak lipas kan? Tangkap satu. Nyamuk. Sama. Nyamuk. Dia kalau dia tengah gemuk. Tengah gemuk tu nyamuk tu, dia baru lepas gigit kita, darah tu bukan darah dia, darah kita. Cuma duduk kat dia je. Waktu tu kalau kita picit dia, memang dia keluar darah tu meleleh. Bukan cerita tu, ni cerita kalau dia saja, dia tak jenis tak belum lepas gigit. Ikan tak boleh lah. Ikan kalau kita belah dia, tak boleh. Kalau kita belah dia darah dia meleleh. Berudu. Berudu ni tak tahulah pula. Tak pernah test lagi. Berudu. Kalau kita ambil sekok, cuba kita gunting tengok. Berdarah tak? Tapi dia kategori ni darah tu. Kalau tak darah tak apa. Ulat sampah. Lagi. Ulat bulu. Ulat bulu Ustaz. Saya bukan ulat bulu. Ulat bulu Allahuakbar kena try lah. Jadi kena try lah banyak binatang kan. Jadi kita tengok lah. Ada yang saya tahu, ada yang saya pun tak pernah try. Kan? Jadi kena try. Tengok potong dia, tengok darah meleleh tak? Kalau tak meleleh darah keluar, tak apa. Macam cicak kan. Cicak maklum kan, cicak ekor dia putih. Daripada dia tak meleleh darah dia kan. Darah dia tak keluar. Okey, sudah tak lagi sampai pukul 9 lagi kita duk cerita pasal serangga. Banyak serangga ni kan. Itu tungau, cekenit, apa semua keluar. Ulat beluncah tu keluar macam cair hijau. Tu tak boleh lah, najis lah. Cair hijau tu umpama macam darah dia. Darah ni biasanya merah. Tapi boleh jadi kat darah tu lain benda-benda merah. Okey, jadi dia tu faham lah. Saya tak payah tulis dah. Saya komen dah. Tak lagi habis dengan masuk. Macam-macam lagi dia masuk. Pijat apa semua segala ni. Anai-anai apa semua nak tulis lagi. Jadi payah. Panjang pula tak lagi. Kan? Tungau, cekenit semua nak masuk. Jadi faham dah. Binatang-binatang ni semua yang kita nak sebut ni, kalau dia mati, dia najis. Bangkai ni, apa saja, nanti kita tak masuk lagi bab najis kan. Tak apa ni, kita masuk ke sini dulu. Secara umum saja ni. Bangkai ni, semua najis. Kecuali apa yang tak najis bangkai ni? Kecuali apa yang tak najis bangkai? Kecuali apa? Kecuali apa yang tidak najis bangkai? Cuba jawab lu. Tak boleh jawab, kita tak sambung. Piak pi lah.
Semua bangkai ni semua najis kecuali apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau dapat beli hadiah sendiri. Macam mana dia boleh jawab? Dia dengar jawapan lah tadi. Ha? Masuk lah jawapan tu. Ha. Dia dengar lah tadi jawapan tadi ni. Pandai lah Anissa Omar. Betul lah tu jawapan dia. Ha. Semua najis kecuali manusia, ikan, belalang. Ha. Okey. Yang ni tak najis. Ha. Kalau dia tengah semayang, ada bangkai-bangkai ni dekat dia. Tak ada lah orang semayang tanggung mayat manusia no. Tak ada lah. Tapi kalau bangkai ikan, dia balik daripada pasar tadi. Pergi pasar pukul 5.30 pagi, beli ikan. Balik sampai rumah 6 suku, masuk subuh. Rupanya dia lupa. Lupa buang beg dia galas tu. Dia semayang dalam beg tu. Dalam beg dia tu ada ikan. Ikan mati lah. Bangkai lah ikan tu. Ikan tu keras beku lah. Tak apa, belalang tak apa. Selain daripada ni, semuanya bangkai jadi najis. Najis. Lepas tu kita cerita najis ni. Cicak, lipas, lipan, semut, semua najis. Dan ni kita tak mahu hurai panjang lagi lah. Sebab nanti bab dia kau surat berapa tu. Bab dia nanti. Bab dia pasal 18 nanti. Pasal 17, 18. Muka surat 6 nanti. Okey, boleh dapat? Cuma sekarang kita nak bincang, bangkai-bangkai yang tak mengalir darah ni, dia kekal najis. Dia kekal najis. Kalau yang manusia, ikan, belalang ni, dia tak najis. Kalau macam tu, ikan rendam dalam air tu dia tak najis. Tak, ikan ni dalam bab dia terendam, bukan cerita dia tu najis ke tak najis. Kita nak cerita air tu jadi najis ke tak. Dia kata kalau ikan tu tak najis, kenapa kalau rendam jadi najis? Sebab dia boleh meresap keluar air darah. Darah dia boleh keluar. Bila dia dah mati, kalau kita rendam ikan tu boleh jadi bau, keluar darah dia, kot celah-celah insang dia. Sebab tu dia, diri dia tu, kalau dia beku, dia tak najis. Tapi kalau dia tu berendam dalam air, mana boleh jadi beku. Bila tu dia mula meresap, air tadi boleh meresap, darah-darah dia bila dia dah mati boleh keluar. Itu maksud dia. Sekarang kita nak bincang daripada bangkai-bangkai yang najis pula. Bangkai-bangkai lain ni semua yang kita sebut ni tadi. Ni cicak, lipas, semut, serangga apa semua. Ni semua najis. 3 ni je tak najis. Jadi walaupun mereka ni najis, tapi mereka ni kategori darah tak mengalir. Yang kita nak bincang ni berkaitan dengan air. Air. Diri air yang dimasuki oleh bangkai. Maka bangkai-bangkai yang darah dia tak mengalir ni tadi ni, kalau dia masuk dalam air tu sedikit. Kalau air tu banyak, jadi isu lain pula. Kalau air tu banyak, jangankan kata binatang yang tak benar mengalir darah ni. Bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai kambing pun kalau masuk dalam air tu banyak dan tak berubah bau, rasa, warna.
Tak ada jadi isu. Jelas tak dulu? Kena faham isu ni. Faham tak isu dia sekarang? Isu sekarang ni kena faham dulu. Kadang-kadang kita ni bukan tak pandai, dah tahu, tapi kita terbelit dengan isu. Dengan bab, dengan point yang kita cuba nak bincang tu. Buat kita terbelit, akhirnya kita terbawa benda yang terbalik lah, kita kata kan. Faham tu. Orang yang dah biasa mengaji banyak kitab besar, kitab tinggi sikit apa semua ni, dia tak ada apa lah benda ni bagi dia. Sebenarnya basic je, tak ada apa pun, insya-Allah. Okey, sekarang kita bukan nak isukan diri bangkai. Kita nak ceritakan bila dia kedatangan dia mendatangi air. Jadi point kita sekarang ni, balik pada point dia sekarang ni, air sedikit masuk bangkai ni najis, kecuali 3 tadi tu lah. Manusia, apa lagi? Ikan dengan belalang. Tapi walaupun manusia, ikan, belalang tadi, dia tidak najis bangkai dia. Nah, isu dia kalau belalang tak apalah, dia dah tak najis, dia tak mengalir darah pula. Tapi ikan dengan manusia, walaupun kita kata dia tak najis, tapi kalau dia terendam, dia akan menyebabkan berubah air. Dengan sebab dah mati, dia darah boleh keluar kot celah telinga, keluar kot insang. Sebab darah dia jenis mengalir ni, kalau kita potong dia, darah meleleh. Ini yang dimaksud mengalir tu. Darah mengalir. Memang dalam tubuh badan tu memang darah tu mengalir. Itu sistem benda hidup ni. Benda hidup nyawa ni kan. Memang ada darah. Cuma darah mengalir tak mengalir kalau dipotong, kalau ditoreh, kalau dibelah, kalau diputuskan. Ini yang isu dia. Jadi masuk bangkai yang darah tak mengalir, jika dipotong badannya atau anggotanya. Ini yang kita nak bincang. Seperti serangga apa semua tadi tu. Dengan syarat bangkai ni yang jatuh ke air, bukan air ni pergi ke bangkai. Ataupun bukan kita yang sengaja masukkan dia, bangkai tadi ni. Dan dia tak merubah bau, rasa, warna lah. Ni cerita air sedikit. Air sedikit ni kan kurang 2 kulah. Kalau air banyak tadi isu dah. Sekarang fahamkan point dulu. Okey. Jadi habis. Jadi kalau binatang-binatang tadi tu, cicak, lalat, semut, lipas, lipan dan lain-lain tadi tu, yang kita sebut tu, dia yang masuk, jatuh ke air. Air tu sedikit. Bangkai lah, bangkai. Ni bangkai. Maka air tadi kekal mutlak. Kalau air tu tak berubah bau, rasa, warna lah. Walaupun air tu sedikit. Boleh dapat tak dulu takat ni? Tapi kalau cicak tu jatuh, pecah perut. Perut terburai. Lipan
lipas, hancur. Dia bukan terputus saja ataupun bukan diri dia saja. Nah. Ha. Kalau cicak tu sekok, cari cicak sekok, mai ni buat contoh. Jenuh cari cicak pula dah. Nah, kalau binatang tu jatuh. Nah, bangkai lah, bangkai yang kita sebut ni, yang kata dimaafkan pada air ni. Nah, kalau jatuh dia tak hancur. Nah, dia matilah jatuh gitu ya. Sekok dia gitu. Maka dia tak menajiskan air lah. Ambil dia buang, air tu boleh guna suci, kekal suci. Nah, kalau dekat terputus dua gitu ya, pun tak apa lagi. Tapi kalau hancur perut, nah, penyek, tak boleh lah. Pasal bukan dah cerita darah lagi dah. Dah organ-organ dalaman dia tu bercampur, najis jugalah. Ni cerita kalau dia tu, diri dia semata-mata mati keras gitu ya. Walaupun tak mati keras, dia pun jatuh sekok gitu. Gunakan tanpa was-was. Buang je lah binatang tu. Air tu boleh guna lagi. Semut ni najis. Bangkai. Ni cerita bangkai sekarang ni. Bangkai. Jadi kalau semut walaupun sekok, kalau duduk dalam poket baju, tak sah semayang pasal dia najis. Tapi kalau jatuh dalam air, dimaafkan pada air, dia tak menajiskan air. Dengan syarat dia yang masuk, bukan kita yang pergi bubuh. Tu. Jelas lagi. Ini yang kita nak bincang ni. Juga dimaafkan binatang-binatang yang tak mengalir darah ni, bukan kepada air saja, bahkan kepada cecair. Ada beza cecair dengan air. Cecair ni macam minyak. Lagi apa lagi? Cecair. Minyak kategori cecair, dia tak kategori air. Sebab tu tak boleh buat bersuci. Tapi diri dia suci. Yang boleh bersuci adalah air, bukan cecair. Kalau dah nama dia air mawar, kita sebut je air mawar. Tapi dia kategori cecair. Kasturi. Ini kategori cecair. Dia suci. Tapi dia tak boleh menyucikan pasal dia bukan air. Lagi apa lagi? Kita panggil air gula. Tapi dia kategori cecair. Pasal dia suci tapi tak boleh menyucikan. Lauk-lauk semua tu cecair tu. Sup. Gulai. Gulai ke kari? Kau pandai ini semua kategori cecair. Dia tak panggil air. Jelas tak dulu? Ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, kalau saya salah tolong betulkan. Mudah-mudahan saya dapat manfaat juga. Jelas dulu takat ni. Kicap apa semua tu semua kategori cecair. Kena beza dulu. Yang kita nak bincang ni sekarang ni, saya kira dia jadi bincang cecair pula. Habis sekarang ni bincang. Jangan meleret pula. Cuma nak bagi faham dulu. Bab dia sekarang ni bangkai yang tidak mengalir darah dia ni. Kalau masuk kepada air walaupun sedikit, kad berubah bau, rasa, warna, dimaafkan. Dengan syarat bangkai tu yang jatuh masuk ke air. Termasuklah kalau bangkai-bangkai ni semua ni, yang kita bincang yang dimaafkan ni, yang jenis berdarah tak mengalir ni, masuk ke cecair juga. Masuk ke cecair juga. Maknanya kalau cicak tu jatuh dalam minyak masak, dia kuali. Kuali kan macam tu lah gambar kuali. Macam mana nak dia gambar kuali, dia ada telinga sikit. Kuali. Dia panaskan kuali. Buka api. Nak goreng cok kodok. Panaskan api.
Nak, sementara nak tunggu minyak panas, minyak kan banyak kan. Minyak. Sementara nak banyak lenyek pisang lu. Nak, lenyek pisang apa semua. Main nak jemput bubuh. Tengok-tengok ada nak pasangan dua sejoli, 2 ekor cicak jatuh tang tu. Elok je tak pecah perut, tak apa. Nak. Ambil cicak tu buang lah. Minyak tu suci lah. Minyak tu suci lah. Tapi jangan cerita ke orang. Ni minyak aku goreng cokodok ni tadi. Sebelum aku goreng tadi ada 2 ekor cicak. Barangkali mereka ni sehidup semati dah kot. Jatuh dalam kuali tu. Ada aku ambil buang cicak. Pasal aku mengaji kata cicak ni binatang jenis darah tak mengalir. Kalau kena dekat air ke dekat minyak ke dia tak jadi najis kat air minyak. Dengan syarat binatang tu tak hancur perut. Ni dia jatuh elok je tadi. Barangkali mak bapak cicak ni tak setuju kot mereka bersama. Itu terjun dalam kuali. Kan? Jangan cerita kat orang. Takut tak gamak makan. Nak cerita suci tu. Jelas tak lagi? Kena buat cerita sikit. Bagi faham. Kalau banyak tak kira. Janji dia tak terburai je. Gamak dengan tak gamak tapis balik buang je. Ambil air tu boleh guna. Nak cerita air tu suci tak suci. Jelas lagi faham. Mula lah tu. Apa yang mula? Tak ada mula apa. Baru nak habis dah ni. Mula apa? Pukul 9 dah. Faham tak lagi cerita ni? Ke buat cerita lain pula? Nak abang kata suci tu binatang ni. Suci air tu. Binatang tu tak suci. Minyak apa sama. Ke lipas ke. Ada 2 ekor dalam tu. Pun sama kes sama macam cicak ni juga. Semut apa semua tu tak apa. Nak cerita suci. Sanggup guna tak sanggup guna tu cerita lain. Memang orang tak guna lah dah. Takkan nak guna lagi. Tapi nak cerita hukumnya suci. Kalau guna juga, diam-diam sudah. Nak cerita ke orang. Memang tak ada orang guna ni, nak bagi faham saja buat cerita. Tak tahulah ada orang guna ke tak. Nampak? Ini yang kita nak bincang ni. Kalau jengking apa semua tu masuk dia. Yang penting bukan kita yang masukkan dia ke dalam air atau cecair tu. Dan dia tak mengubah air lah atau sifat. Itu saja. Jika cecair ditarangi taik cicak, macam mana Ustaz? Tak boleh lah. Taik cicak ni jangan kata cecair. Air pun tak boleh. Kalau dia kurang 20, taik cicak ni bukan kategori bangkai kan. Kan kita kena faham poin. Poin kita sekarang ni bangkai. Jelas tak? Okey. Jelas tak? Okey. Dia ada lagi bicara pasal taik cicak ni. Pasal taik cicak ni dia bukan kategori bangkai. Jadi kok mana pun kalau dia jatuh dalam air ke, dalam cecair ke, kalau kurang 20, automatik jadi apa? Najis. Tetapi sekarang kita nak bincang pula. Okey, air. Last. Air banyak. Banyak ni mana 20 dan lebih. Air banyak 20 dan lebih.
Nah, air banyak 2 kula lebih. Poin dia ingat lagi. Kena sentiasa ingat ni, kita bincang tu poin dia apa. Kalau tidak kita pergi kona ke poin lain, dah jadi payah faham nanti. Fokus nah. Air banyak lebih 2 kula. Masuk taik cicak. Jadi soalan puan kita tadi ni, sahabat kita tadi ni, nak cecair masuk taik cicak. Saya jawab, soalan ni umumnya. Kalau cecair masuk taik cicak ataupun air yang sedikit, kalau air sedikit masuk taik cicak. Taik cicak bukan kategori bangkai. Betul tak? Maka sikit kalau memang berubah, memang jadi mutan najis. Walau tak berubah bau, rasa, warna. Ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau air banyak masuk taik cicak, air banyak masuk taik cicak, tak berubah sifat air, maka air itu jadi apa? Kekal suci, betul tak? Pasal air banyak, jatuh taik cicak, jatuh ayak kencing, jatuh darah, jatuh najis lah. Mana-mana najis. Taik cicak. Tak kira lah taik cicak kan, masuk najis lah. Najis. Kalau tak berubah sifat air, maka air tu kekal suci sebab air tu banyak. Jelas tak jalur ni? Ni. Poin ni jelas tak? Poin ni. Poin yang kita bincang ni. Yang terbaru ni. Jelas ke tak jelas? Ni. Nak tahu ni dulu. Okey, jelas. Kemudian, kita bincang pula. Kalau ada orang masak sup dalam periuk besar, periuk yang 80 inci tu, 80 inci, kita anggapkan lagi periuk 80 inci ni dapatlah sama dengan 2 kulah 2 kulah plus air. Periuk besar ni, yang besar tu periuk. Bila dia masak sup bila dia masak sup, tengah-tengah masak sup kan, jatuh taik cicak. Sup ni banyak, lebih 2 kulah periuk besar. Nah, kita kata untuk dapat 2 kulah ni, lebih kurang 6 apa ni, berapa cm 60 cm 60 cm ya. 60. Tapi ni 80 inci, besar lah. Dalam dia pun dah lebih 60 cm dah. Sup masuk taik cicak. Adakah jadi najis sup tu? Adakah jadi najis sup tu? Ingat ni, ada orang masak sup dalam periuk besar. Periuk besar tu lebih kurang 80 inci saiz dia. Besar lah periuk besar tu. Jangan kata ni lembu sekok boleh bubuh dalam tu. Orang boleh baring dalam tu 2 orang merekod. Periuk tu punya besar. Mana ayak tu lebih 2 kulah ha. Ayak yang dia buat masak sup tu. Jatuh taik cicak seketui. Masuk taik cicak dalam sup yang dia tengah masak. Jadi, apa jadi pada sup ni? Apa jadi?
Ni soalan dia. Apa jadi? Sekarang kita tak cerita bangkai lah. Kita cerita tek cicak. Betul tak? Apa jadi? Pak, last ni. Tak kisahlah tek cicak ke ataupun waktu tengah masak tu, mana masak kawah dia ramai-ramai ni, buat rewang-rewang nak kenduri ni, ya. Masak buah bumbung, burung berak kat atas tu, burung tu berdiri mana mentenggek ke atas alang bumbung bawah tu, berak di burung seketui. Najis lah cerita dia, masuk tek cicak, masuk tek burung. Apa jadi pada sup yang mereka tengah masak dalam periuk besar yang ayak sup jadi berbubuh lebih 2 kolah ni. Apa jadi? Jadi najis. Sebab apa jadi najis? Kalau tak najis, kenapa jadi tak najis? Tadi kita cerita, kalau air yang banyak, 2 kolah dan lebih, bila masuk tek cicak, tak berubah sifat air, maka air itu kekal suci. Tapi kalau masuk dalam sup, jadi apa? Jadi najis. Sebab apa jadi najis? Sebab sup ini bukan air. Dia kategori cecair. Itu penting. Orang yang dia fokus, dia nampak daripada awal kita bincang tadi. Kan? Tu. Jadi ni, tapi kalaulah waktu depa bubuh ayak dalam periuk tu, depa nak bagi ayak tu mendidih dulu baru nak masuk bahan-bahan sup. Asal ayak tengah duk masak tadi, ayak tengah masak, belum campur apa-apa, dia kekal nama dia air. Kekal nama dia air. Bila kekal nama dia air, kalau masuk jatuh tek cicak ke tek burung ke, sebelum air tu berubah jadi cecair, tak apa, air tu kekal suci. Kalau tak berubah bau rasa warna, buang je tek cicak tu. Sambung je lah masak sup. Nak cerita pasal air tu suci tak suci. Jelas lagi. Tapi kalau dah bubuh dengan daging dah bubuh, dia bubuh air terus bubuh daging. Sementara nak ni bagi daging tu empuk dulu, sat lagi baru nak masuk bahan tumis. Depa buat tumis darat aku pandai. Kalau dah macam tu tak boleh. Sudah berubah jadi cecair. Jelas lagi. Jelas. Jadi takat tu dulu. Nanti sambung lagi. Tak habis juga. Ingat boleh habis lagi. Buat air-air ni. Minta maaf lah. Bukan saja nak bagi lambat ke apa. Tapi ialah kita bincang tadi kan. Jelas lo? Boleh dapat? Dia kena faham. Tak lah, mana tahu nanti kita benda ni memanglah dari sudut tergamak nak guna ataupun tidak, itu cerita atas masing-masing. Hukum fiqh dia macam yang kita bincang ni lah, sah. Dan dia selama mana dia ni tergolong dalam kategori masih suci, sah dah pakai, tak ada apa-apa. Kalau kita sendiri yang nak makan sendiri, mungkin kita tak gamak dah nak guna. Tapi kalau berlaku pada ketika tu, memang kalau buang habis dengan susu, tak nak cari mana lagi ni kenduri ni. Orang tu kita selesai dengan cara pekah, tapi tak payah nak lebih heboh cerita dengan orang. Kat sini pula kena faham.
Ustaz, macam mana dengan air kolah yang masuk najis, yang mulanya berubah sifat tapi dah mendak ke bawah. Bila mendak ke bawah, tak bau, tak berubah dah sifat dia, bau rasa warna. Tak? Yang ni yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar sikit, dia dah sebut lah. Tak? Mutan najis, air yang terkena najis tu, salah satu dari sebab sucinya air mutan najis, yang asalnya air mutan najis, hilang sifat najis dia tu oleh jangka waktu yang lama. Maka air tersebut dari asalnya berubah sifat, kemudian hilang sifat najis tu dah tak ada. Kalau contoh sebelum ni berbau najis, oleh sebab jangka waktu yang lama terbiar dia di situ, akhirnya hilang sifat najis, dah tak berbau najis, jadi bau macam biasa balik. Hilang warna najis sebab lama terbiak, hilang warna dia. Dulu air tu jadi kuning sebab kena najis, dia tengok dah jernih balik. Ataupun hilang rasa najis dengan sebab lama, jangka masa yang terbiar lama tu. Dengan syarat air tu banyak lah, air tu 2 kulah dan lebih lah. Macam soalan yang ditanya oleh sahabat kita ni. Cara ni dia panggil apa? Pulul mukthi. Pulul mukthi. Dia panggil apa ni? Pulul al mukthi. Pulul mukthi. Ni. Dah. Muncul tanya, bila tanya kita teringat. Kalau tak tanya pun tak teringat kau nak sebut benda macam ni. Kan? Contoh macam ada satu tadahan air yang dia 2 kulah dan lebih. Memang confirm ni masuk ayat kencing ni. Ataupun darah. Tapi bila ayat tu dah terbiak lama, warna rasa bau najis ayat kencing ke darah tu dah tak ada, maka dia jadi suci balik. Tu. Ataupun air tu asalnya najis, mutan najis. Sebab apa dia mutan najis? Sebab dia air sikit, kurang 2 kulah. Tapi kalau kita tambah lagi air mustakmal kat dia, tambah daripada air yang mutan najis, sebab dia sikit, tambah jadi banyak. Jadi 2 kulah lebih. Kulah dan lebih. Lepas tu tak ada dah sifat dia. Bau rasa warna dah tak ada dah. Masa dia tengah sikit tadi memang najis lah, walaupun tak bau rasa warna. Ataupun waktu dia tengah sikit tadi pun dah ada bau rasa warna. Ataupun waktu dia tengah bau najis tadi, dia tengah banyak. Tapi bila tambah lagi air mutlak, tambah lagi air mustakmal, makin banyak air, hilang sifat najis. Kekal, dia jadi mutlak balik. Tu. Dia jadi mutlak balik. Yang ni dipanggil al-mukatharah. Dia panggil. Kaedah ni dipanggil al-mukatharah. Tu. Bukan. Al-mukatharah bukan. Ini kekal lagi pulul mukthi. Al-mukatharah ni yang diiktibarkan macam kita buat hari tu. Yang kalau masuk 5-6 titik, kita andaikan kalau dengan dakwat hitam, dia jadi hitam dah ayat tu. Tu panggil mukatharah. Maaf, saya silap.
Jelas tak? Jelas tak apa yang tu lah. Itulah lebih kurang maksud. Boleh dapat? Dia ada pula cara yang namanya nuqsanil ma'. Nuqsani al-ma'. Maknanya dia kurangkan air. Air tu tadi banyak, 2 kulah lebih. Ada tempat bahagian yang bernajis. Bahagian atas ni bernajis, bau najis kat tu. Jadi bila dia cedok bahagian atas yang ada najis tu, buang, dah tak ada bau rasa warna dah pada air tu. Tapi air tu masih lagi 2 kulah tak? Masih lagi 2 kulah. Maka sah air tu mutlak balik. Dengan mengurangkan air dengan cara membuang najis. Bila buang bahagian yang ada najis bau tu, jadi air tu dah tak ada bau najis, tak ada rasa najis, tak ada warna najis, dan air masih lagi 2 kulah lebih, maka air tu kekal lagi suci. Habis lah. Jadi lah. Luah tak? Banyak tak air ni kan. Betul tak? Tu pun takat yang saya pernah mengaji lah. Dan kita tahu mesti terlalu luas dan banyak lagi lah. Kalau tidak takkan kitab fiqh ni banyak lah, luas lah. Mungkin tuan-tuan guru kita yang tentunya alim mereka itu, kalau mereka bahas terlalu lebih lagi lah. Jelas? Boleh dapat? Mudah-mudahan menjawab persoalan lah. Boleh dapat lah. Jadi apa-apa yang terlebih kurang tu saya minta maaf lah. Lama sangat dah kita ni. Okey. Qada tu dululah. Jadi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa pasangan kita, suami isteri, guru-guru kita, mertua kita, anak-anak, adik-beradik, kawan kerabat, sahabat-sahabat, jiran tetangga. Moga diampunkan segala dosa. Moga Allah lindungi pelihara kita sekeluarga daripada segala kemudaratan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Moga Allah sihatkan tubuh badan kita sekeluarga, sembuhkan penyakit-penyakit kita seluruh keluarga dalam kebajikan dan keberkatan. Moga Allah mudah murah makmurkan rezeki kita dengan kekayaan, dalam keberkatan dan kebajikan. Moga Allah jadikan zuriat keturunan kita anak-anak yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, bahagia, sejahtera, cemerlang dunia dan akhirat. Moga Allah terus bimbing kita sekeluarga ke jalan kehambaan dan keimanan dan ketakwaan, dan dimudahkan bagi kita sekeluarga untuk memahami pelajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah silap saya mohon maaf, gurau-gurau apa lebih kurang tu. Yang kenal saya, yang dah biasa ikut pengajian saya, mungkin dia tahulah. Kadang-kadang saya ni merepek-repek, merapu-rapu sikit, tapi bukanlah tujuan untuk nak mempersendakan pengajian. Dan yang saya sedarlah, merepek merapu saya itu pada pendengaran umum, pada kesedaran saya, insya-Allah saya rasa ianya menjurus juga kepada tajuk. Cuma cara penyampaian tu nampak macam lawak gurau lah. Minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah sekali lagi salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka